Terima kasih kerana masih ada lagi dalam pembelajaran kita. Jadi hari ini ataupun kali ini saya ingin menunjukkan peralatan tangan yang biasa digunakan oleh para pengimpal dan juga bahan guna habis yang akan digunakan oleh pengimpal. Yang pertama sekali kita tengok di sini ada grinder ataupun alat mencanai. Alat mencanai ni terdapat disk yang berbeza. Contoh disknya adalah disk grind disk. Dan ini adalah disk untuk memotong ketebalan yang berlainan. Jadi cara mengoperasikan grinder ni adalah kita menggunakan spana ni, spana wrench. Biasa kita orang panggil spana lah untuk membuka disk ni. Dia ada lock bahagian sini, lock untuk disk ni supaya tidak bergerak. Dan kita akan buka mengikut putaran lawan jam. Dan kita tukarlah, sekiranya kita ingin memakai grind disk, kita tukarlah dengan grind disk. Tapi bila grind disk, mata nut dia ni berlainan. So kita pasang kat sini. Dan kita kuncikan balik sampai tidak bergerak dan kita ikat sehingga ketat. Okey, itu adalah untuk grind disk. Okey, alatan tangan seterusnya adalah chipping hammer. Chipping hammer ni bertujuan untuk membersihkan kumai lah ataupun membuang sangga-sangga dengan mengetuk. Dan seterusnya marker. Marker ni adalah untuk menanda kerja-kerja kita lah, sama ada kita ingin membuat larian dan kita memerlukan laluan ataupun jalan untuk larian tu. Nanti saya akan ajar cara untuk membuat larian tu. Dan pelayar tujuannya untuk memegang peralatan yang panas. Apit G, tugas dia adalah untuk mengikat benda kerja di jig. Dan pembaris siku L dan pembaris. Dan ini adalah cut brush, bahan guna habis. Kita masuk pula bahagian bahan guna habis. Kita ada cut brush. Fungsi cut brush ni adalah untuk membersihkan benda kerja. Contohnya macam tadi kita dah guna chipping hammer untuk mengetuk sangga. Dan tugas cut brush ni adalah untuk membersihkan sangga-sangga yang masih berdegil. Dan kita ada hand brush. Beza cut brush dan hand brush ni. Cut brush adalah yang kita letak pada grinder, dan hand brush adalah kita menggunakan tangan untuk menggosok benda kerja kita. Dan seterusnya kita ada bahan guna habis. Kita ada disk lah, grind disk ataupun cutting disk. Cutting disk tadi kita dah pasang, grind disk tadi kita dah pasang dekat grinder. Jadi itu adalah bahan guna habis. Dan seterusnya kita ada plate. Plate pun termasuk dalam bahan guna habis. Jadi seterusnya bahan yang penting sekali dan yang paling utama adalah elektrod. Elektrod yang kita gunakan adalah jenama Kiswell, jenama Kiswell. Dan elektrod ni adalah E7018. E7018 ni saya akan terangkan pada slide ataupun saya dah terangkan pada slide. E ni maksudnya elektrod, 70 ni maksud dia kekuatan regangan, 1 ni adalah kedudukan, dan 8 ni adalah jenis elektrod, sama ada low hydrogen, rotite ataupun selulose. Okey. Jadi kat sini ada dua jenis elektrod. Yang pertama tadi 7018 dan ini adalah, kalau awak nampak, 7016. Okey. Jadi saya dah terangkan sedikit tentang peralatan tangan dan bahan guna habis. Jadi saya nak terangkan sedikitlah cara untuk kita sebelum mengimpal tu. Untuk perkara yang paling basic sekali, kita hendaklah membuat laluan supaya perjalanan elektrod tu berjalan lancar lah, tidak ada bengkok-bengkok ataupun tak lurus, sebab kita dah ada penanggaan. Contohnya, pembelajaran kita pada hari ini adalah membuat straight bead. Jadi langkah pertama sekali adalah sebelum memulakan straight bead, kita mestilah membuat laluan dia. Contoh, kita nak welding daripada sini ke sini. Contohnya, daripada kita buat A ke B.
B. Nampak? Kita nak welding daripada A sampai ke B. A ke B. Jadi kita perlu buat laluan dia supaya kumai kita tidak bengkang-bengkok ataupun tidak lurus. Jadi senang saja. Kita ambil secara rawak. Kita tandakan daripada hujung, daripada A ke B. Contohnya lah. Nampak? Contoh kita panggil dia sini adalah larian jenis A. Larian A. Jadi saya akan welding di atas garisan ni supaya kumai saya tidak bengkak-bengkok. Bermula daripada A to B. Contoh daripada sini sehinggalah pengakhiran sini. So sampai di sini saja pembelajaran kita tentang alatan tangan dan bahan guna base. Kita akan masuk di slide seterusnya.